Okay, hari ni kita punya PTS adalah memasak guys, memasak. So, tim lelaki lawan tim perempuan. Korang tengok lah nanti. So, kita akan tengok siapa yang paling power masak lah, yang sedap masak So, korang stay tune tau, tengok video ni sampai habis. Okay, let's go! Aku ada 3 dalam fikiran aku lah. Nasi goreng butter chili oil. Okay, Goreng cili padi. Goreng pataya. Kau rasa yang satu? kita gabung tiga. Juga. So, aku rasa tim lelaki ni support betul. Betul. Korang kena support kita orang je. Okay guys, Aku ambil berapa banyak? Sama aku cakap biasa kalau aku ajak lagi ni, bang belikan 5 biji lada. Aku kira 5 je. Segenggam. Pedas lah kan? segenggam yang biasa-biasa je. Kalau paling lelaki saya baru okey lah. Orang tak nak beli bawang ke? Betul, aku bawang. nak cakap tadi sebenarnya. Jom kita cari bawang. Oh ni rumah dia. Mana? Bawang mana lah? Saya tahu lah lama buat muka pula kita. Kau pula ambil. So sekarang ni kita dah beli bawang putih. Apa mana lagi man? Cili Padi dengan cili merah tau. Dengan bawang. Bawang besar. Bawang kecil lah, bawang kecil merah. Nampak nasi goreng apa ni, Mai? Tak kena buat nasi seulas je. Cuba tanya makcik ni. Apa yang special nasi goreng? Assalamualaikum. Makcik. Boleh rekod ke? Boleh rekod ke? Tapi korang nak minta cadangan ni. Cadangan apa? Cadangan ni macam ini, cik. Korang pakai jawab. Macam mana sah? Aduh, kau macam mana sah, cik? Aduh, kacau lah. Budak lelaki kacau lah korang. Belah. Sibuk lah. Korang nak tanya pendapat Asyik. Biasa ni nasi goreng apa sedap? Kalau saya suka nasi goreng kampung. Paling special lah. Tapi nasi kampung jadi cara. Dia jangan letak yang apa kacang dengan cocok tak nak. Oh, kita. Sikit kipas. Bawang merah, tumbuk. Lepas tu ikan bilis goreng tu tabur je atas tu. Sedap. Walaupun simple tapi sedap. Pedas sikit. Sedap. Kita orang dapat pengalaman daripada orang. Boleh jadi chef ni. Daun sup kau tak nak letak. Dia pakai daun bawang. Daun bawang. Handphone lagi. Daun bawang mana? Belum beli. Nanti aku google lah. Ambil satu je. Ini RM1.27. So ini diorang tengah siapkan barang lah untuk masak. Farah tengah potong ayam. Yang ni tengah buat apa? Saya kopek bawang lah. Kopek bawang. Beza cara perempuan dengan lelaki masak. Perempuan ni dia lebih cekap sikit. Ya, tengok ni. Bawang ni pun ambil sebesar alam. Oh, nak satukan semua dalam satu pinggan. Yeah. Kalau aku tak cakap, mungkin dia tak terfikir. Dia akan ambil pinggan banyak-banyak, lepas tu basuh dah banyak-banyak. Yang tu Sebab kita tak ada bumbu. kita tak ada apa namanya? Lesung tak ada kan. Jadi kita guna cara manual lah, pakai cawan plastik. Tengah standby ya, Mak. Mak dah nak sampai. Selamat kembali ke dalam rancangan Master Chef Awana Style. So hari ni kalau korang nampak dekat depan ni, bukan kita orang punya lah. Kita orang cuma juri je dalam program ni. Kita orang akan menilai masakan diorang dari segi yang pertama presentation, yang kedua cara persiapannya, yang ketiga of course lah rasa, dan yang terakhir apa tiga? plating. Plating. Sama bukan dengan presentation sama. Apa tu? Okey, Apa? 3 je sebenarnya. 3 je kan? Kita bagi tema senang je, masak nasi goreng sahaja. Ya, nasi goreng je. Okay, hai, Assalamualaikum. So bersama saya Mai dan juga Farah, kita orang nak masak nasi goreng kampung ayam popcorn. Ini kangkung, kita bagi 2 dah tolong siang tadi. Lepas tu ni untuk tumis. Ini ayam popcorn, garam, ayam untuk goreng sini. Lepas tu di kemila dengan cube, nasi Ajinomoto dan macam biasalah kita memerlukan minyak untuk nasi goreng. Let's buka api dulu. Pakai api je dah ada gaya. So sekarang ni aku nak buat ni. Aku nak bakar belacan. Sebab nasi goreng kita orang pakai belacan. Okay, bahan diorang sangat-sangat banyak Kita ada bawang merah, bawang putih, cili, belacan, cili yang dihaluskan. Lepas tu kita ada ikan bilis dan kita ada sotong. Sayur kangkung, kita ada inoki. Ini ada nasi, kita ada tepung dan telur untuk ni nasi goreng kampung Pattaya Thailand. Bunyi macam menarik Okay, kita dah boleh letakkannya.
Okey, garam dulu. Sudah cukup panas tak? Ya dah, duduk. Oh, okey. Dia nak komplain dulu. Oh, dah. Makan sikit boleh tak? Belum! Tak apalah. Kita dah halal lah Sepatutnya lah kan, sebelum letak minyak tu, dia kena test pakai air. Kalau air tu dia berkental, kuali tu dah cukup panas lah. Dia kadang-kadang kalau mata chef Jadi korang dia letak. letak ikan bilis. Habis ikan bilis ni untuk apa? Goreng. Letak atas tabur. Kalau ikut kata orang lain, masak nasi goreng ni kena bahan-bahan dia kena masak lama, nasi goreng nasinya kena masak lama. Tak ada. Apa pun nasi kena perap semalam, tak ada. Sebenarnya masak ni kena apa je? Dengan hati guys. Kasih sayang. So kiranya dalam nasi goreng ada ayam on top dengan ayam ayam pokok. Kenapa ayam? Kita buka. Kamu dia kot nak makan tak? Ada yang kena, ada yang tak. Belum crispy semua. Macam yang awak semua tengok, tim lelaki tengah masak. Perkara pertama dia goreng bilis. Okey, kita tengok outcome je lah Kita macam takut lah kita punya juri ni memantau aja ya. Macam menakutkan pula. So far untuk kebersihan saya rasa okey. Tadi saya pantau juga cara diorang masak okey je sebenarnya. Tak kisah apa-apa, cara diorang masak ke apa saya tak kisah, asalkan rasa tu dan nasi tu kalau boleh dia ada satu tips sebenarnya nak masak nasi goreng. Nasi tu itulah bila kata ibu makan je dulu. Kalau kau pakai ni senang. Pakai ni susah tak pakai. Baru share ni. Saya biasa pakai lama-lama guys, sebab saya ada wok. Berasa besar lagi tak? Ui, sampai sini dengan kriuk tu. Ya Allah. Tak sibuk. Okey. Oh, ada lah. Masa dia orang cakap kita kena team dengan kau kan. Maksudnya aku kena masak ah. Dia ingat aku apa? Kita beli beras kot. Iya. Yang belakang ni. Kau keyakinan kau tinggi untuk menang. Keyakinan sangat tinggi sebab kita ada elemen special. Come on lah, bye. Tadilah saya ada rasa sikit dia punya nasi. Nasi dia macam keras tawar, lepas tu telur dia berminyak. Lepas tu saya rasa ikan bilis dia dah rangup, cumanya dia kurang masak. Pahit sikit sebab dia mungkin dia terlalu garing sangat, lepas tu dia termasak sangat jadi pahit. Ini bila nak goreng ni kita kena melayukan dulu kita punya sayur sebab sayur ni macam tak melayu kan. Orang kata guys, kalau kita nak memasak ni, kita kena cakap benda yang baik-baik sebab apa? Apa yang keluar tu dia akan meresap ke makanan. Allah kayakan aku. Dia yang penting di tepi, jangan tengah-tengah. Dia letak air. Okey, dah yang ni kau rasa jangan angkat. Yang tu kau rasa padam. Ya Allah, sedapnya nasi goreng satu kangkung. Kalau ni kita jual ni RM27 lah. Wah, RM7. Macam harga dia. Sebenarnya harga dia RM15. Oh ya. Tapi kita bagi diskaun sebab tamat. Dah. Kau kena kacau ke? Aku pun jadi capek pula. Ambil dah kain. Ambil dah kain. Jangan duit! Main ambil berhemat tak? Kata friend. Ada. Ini kalau masak-masak pertandingan kita ada friend-friend. Tak apa, cakap tahu je lah. Bye-bye, kami daripada Maira. Okey, dengan ini kami dah hidangkan makanan untuk juri-juri yang juri-juri yang bertauliah. Bertauliah yang cantik, manis dan handsome. Handsome sadar. Nama makanan yang kita orang masak adalah nasi goreng kampung
Ayam jemput. Nampak? Tak pernah dibawa orang Ayam kan? jemput. Kenapa ayam jemput? Sebab dia macam jemput-jemput. Biasa kalau ayam crispy dia macam ada goreng dengan tepung lain kan. Lepas tu specialnya dia rasa-rasa macam ayam KFC. So makan dia macam mana? Kena sekalikan semua dalam satu mulut ke macam mana? Ikut creativity. Ikut Oh, creativity ikut macam mana nak ni, makan. Nak rasa satu persatu pun boleh. Nak rasa ke macam mana? Ikut. Takut. Bau dia bau macam orang lama masak. Orang-orang kampung. Ini kulit bawang ke bawang? Bawang. Okey. Alhamdulillah bawang tak ada kulit. Alhamdulillah. Oh, bawang yang pedas nak. Buang tepi cili. Bismillah. Pedas lah Kita boleh rasa ayam dia macam mana. Dia kalau miss ayam, ikan bilis dengan kopok tu, dia Ngam. sedap dah rasanya cukup. So air tadi pun kita orang petik tadi dekat oren. Lepas tu kita perah. Kita kerah dia. Kita tak tunjuk BTS lah sebab nanti nampak macam kita menunjuk. Jadinya kita buat Homemade. Air homemade. Kita mula daripada presentation dulu 3 kriteria, presentation, rasa dengan kemasan. Presentation saya bagi 7.5. Presentation. Aku pun 7 sebab tumpuan aku dekat sini ayam ni. Bukan nasi tu sendiri. Kekemasan? Kemasan kita bagi 7 jugalah. So dapat 14 kan? Kekemasan bagi 7 jugalah. Ada benda yang perlu ditambah baik lah. Oh, macam profesional. Untuk rasa nasi goreng macam pedas sangat lah. tak memang kita nak letak pedas. Biasa Biasa nasi kampung ni dia lagi sedap pedas. Okay. Rasa Ika? Rasa dia okey lah, not bad. Kalau aku bagi 7. Kalau aku, sebabkan dia macam seakan-akan sama dengan nasi goreng yang sebenar, cuma dia kurang rencah lah. Kurang bawang, 8. Wah, so 43.5. Okay, next. Budak lelaki. Ni kita cerita pasal nasi goreng ni, kita akan ingat mak kita. Okay. Jadinya saya bagi nama nasi goreng kampung Pattaya, Thailand. Mak. Aroy mak-mak. Aroy mak. Okey. Selamat tak ni? Takut lah. Selamat insya-Allah. Okey. Inoki. Itu yang dipegang oleh Ika, itu kita namakan inoki goreng lah. Apa Apa ni? kita beli mahal tu? Tanduk lipas tu. Bukan, itu bawang tu. Bawang. Tu bawang. Biasa nasi goreng Cina kalau kita buat Pattaya ni, Yes, betul? betul. Tapi ini kita buat kelainan sikit. Kita buat nasi goreng kampung tapi kita buat Pattaya. Bismillah. Nasi goreng kampung juga. Dalam Nasi rasa goreng sedap. Nasi goreng kampung juga, cuma haiwan yang kita pakai adalah sotong. Tapi saya tak makan sotong lah. Oh, tak apa. Tapi tu dah masuk sotong juga. Tak apa, you rasa. Nasi goreng saya, nasi goreng kita orang ni, kalau ada kekurangan tu, maafkan. Maaf cakap. Cili ni, ini bukan saya saja Kalau kurang pedas boleh gigit sendiri. Kalau kurang masin ambil ikan bilis senyonyot je. Nampak inoki, walaupun Inoki rupa lah. macam tu, ya Allah, 2 kali Lebih. Ya Allah, tambah. Dah habis, tambah. Risau. Tadi nasi goreng ni pakai minyak ikan bilis kan? Yes sir. Yes, ma'am. Oh, yes ma'am. Okay. Okay. Kau start dulu. Okay. Start dulu jadi. Presentation Sekejap je. Saya gonya-gonya. Nampak menyedihkan. Takut habis. Aku habis ke apa? Presentation bagi saya bagi 7 lah. Kalau kurang 4. pedas. Kekemasan tak basuh yang kat situ kan? Tak, saya Last tak minute basuh. baru basuh kan? Kita pun nak tahu. 6. Tadi masa nak inoki tu ada terjatuh bawah. Terjatuh tadi. Yes. Potong. Siapa? What? 20 keluar. 20 tak keluar. 8. Berbanding dengan tim sebelah. Berbanding dengan tim sebelah. 3. Ni apa? Rasa dia ke? Yang tadi cukup rasa cuma terlalu pedas. Oh, okey, faham. Kalau Berapa? rasanya macam 7 kot. 7 alhamdulillah. Pandai ni. Jatuh sikit. So yang menang perempuan lah. Kita orang dari kepulauan
Okey korang, so itu saja BTS untuk kali ni. Okey korang, so itu saja BTS untuk kali ni. Best tak best? Okey korang, terima kasih yang dah tengok BTS ni sampai habis. Terima kasih. Jangan lupa tengok short film kita. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye guys. Thank you.